letak pada usaha berterusan mengekalkan takwa yang telah dibina sepanjang Ramadan. Masa Ramadan kita boleh hadir ke masjid untuk menunaikan solat tarawih berjemaah. Masa Ramadan kita boleh hadir ke masjid untuk menunaikan solat fardu berjemaah. Masa Ramadan kita boleh i'tikaf di dalam masjid. Masa Ramadan kita boleh tadarus Al-Quran. Masa Ramadan kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi apakah selepas kita masuk ke dalam bulan Syawal, kita boleh ataupun tidak mengimarahkan masjid? Kita boleh ataupun tidak untuk hadir ke masjid untuk menunaikan solat fardu berjemaah? Kita boleh ataupun tidak untuk menunaikan i'tikaf di dalam masjid? Kita mampu ataupun tidak untuk bertadarus Al-Quran? Dan kita boleh ataupun tidak menghatamkan Al-Quran selepas Ramadan nanti.